Ingatkan harga petrol je naik. Tong gas LPG pun naik ke? Memang naik. Tapi tong gas yang kita guna dekat rumah tak terkesan pun. Tong gas yang terlibat ialah 14 kg komersial naik RM14 setong. Harga baru akan jadi RM84 hingga RM104. Dan 50 kg industri naik RM50 setong. Akan jadi RM270 hingga RM330. So, apa beza tong gas komersial dengan tong gas bersubsidi? Tong gas komersial ni biasanya warna ungu. Yang kita biasa guna dekat rumah tu ada yang warna merah, hijau, kelabu dan kuning untuk kegunaan domestik. Harga LPG bersubsidi ni dikawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Harga gas komersial pula ikut harga pasaran semasa. Sektor yang terkesan termasuk dobi, hotel dan penginapan, bakery dan pengusaha makanan, SME dan restoran besar. So, peniaga kecil gerai atau warung jangan risau. Sebab anda masih boleh guna gas subsidi dengan syarat tak lebih 3 tong 14 kg pada satu masa tanpa permit khas. Yang masak guna tong gas subsidi dekat rumah pun sama. Harga tong gas tu masih kekal. Kalau harga tong gas dekat area rumah anda naik luar biasa, report dekat KBDN tau. Isatra dah explain, jangan lupa follow.